Lembu korban yang disangkakan sado rupanya bunting 7 bulan. Hal itu mengejutkan semua pengambil bahagian yang sudah lama membuat tempahan ibadah korban. Lembu itu yang kelihatan sihat diketahui bunting seminggu sebelum menjelang Hari Raya Aidiladha yang dijangka Sabtu ini. Menurut penjaga lembu tersebut, Azman Min 57, ketika ditemui di Kampung Seneng Jelawat, lembu tersebut dipelihara olehnya sejak sebulan lalu namun terpaksa mencari lembu lain untuk menggantikannya bagi ibadah korban. Katanya dia diamanahkan oleh pemilik lembu untuk menjaga lembu tersebut sebelum dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha. Jelasnya, lembu itu diperiksa secara fizikal oleh penternak dengan cara menyelut melalui bahagian belakang lembu sebelum diketahui bunting. Namun percubaan itu menjadi sukar sehingga tali bahagian hidungnya terputus menyebabkan ia bertindak agresif dan melarikan diri. Azman yang juga salah seorang pengambil bahagian lembu berkenaan berkata, berikutan lembu tersebut tidak dapat dijadikan haiwan korban, dia bercadang untuk membelinya dan memeliharanya sendiri memandangkan dia sudah lama berhasrat untuk memelihara lembu namun belum berpeluang. Jelasnya, bagi menggantikan lembu betina itu, dia sudah menemui lembu baru untuk dijadikan haiwan korban dan dibeli pada harga RM3,800 serta dipersetujui ke semua pengambil bahagian. Tambahnya, dia bercadang untuk membina sebuah kandang lembu kecil di belakang rumahnya bagi memudahkan proses penjagaan lembu peliharaannya selepas ini. Ibadah korban adalah salah satu amalan sunat yang dilakukan pada Hari Raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik. Lazimnya di Malaysia, acara penyembelihan ternakan korban itu dilakukan di masjid, surau, padang awam, balai raya ataupun rumah persendirian. Nur Atira Azman, Berita iMedical TV.